Ini bahagian kitab hadis yang kedua, iaitu orang panggil sunan. Sunan ni banyaklah sunan. Macam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, orang panggil sunan. Banyak lagi lah. Sunan Nasai, itu sunan, termasuk dalam sunan. Apa makna sunan? Kitab sunan ni, yang ni dia lebih mengutamakan, lebih menitik beratkan tentang hukum hakam. Tetapi ia tidak hanya mengumpulkan hukum hakam saja, makna gol lain tak ada langsung. Tak, ada juga. Kalau kitabul ahkam, hukum-hukum, hadis-hadis hukum tu memang dia hukum saja. Hak ni tidak. Dia bercampur juga dengan yang lain-lain. Walau bagaimanapun dia lebih menekankan kepada hukum hakam. Dan tertib susunan dia tu pun mengikut tertib hampir-hampir kitab fiqh. Itu yang dimaksudkan dengan sunan. Termasuk dalam sunan ini yang kita sebut tadilah. Tapi ada juga setengah-setengah kitab yang dia juga sunan dan dia juga adalah jami'. Misalnya seperti Tirmizi. Dari satu sudut, dari segi tertib dia tu, dari segi fiqh dia lah, hukum hakam dia serupa dengan fiqh. Tapi dari segi ia mengandungi ke-8 bahagian perbincangan tadi, dari sudut tu orang panggil jami'. Dengan sebab itu Tirmizi ni orang panggil jami' Tirmizi pun orang panggil, Sunan Tirmizi pun orang panggil. Tetapi bukan semua. Setengah-setengah tu tak ada, sunan saja ya, dia sunan saja, tidak jami'. Banyaklah. Hak ni lah boleh dikatakan yang mungkin terbanyak lah di antara bentuk-bentuk kitab hadis itu. Seperti Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah disebut sini, Sunan Daraqutni, Sunan Baihaqi. Sunan Baihaqi itu 10 jilid, 10 jilid. Sunan Ibnu Hibban, Sunan Abi Muslim Al-Kashi, Sunan Abi Qurrah, Sunan Abi Ali Ibnu Sakan, Sunan Sa'id bin Mansur, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu termasuk dalam bahagian ni. Kemudian sunan ini pula dia berbeza-beza pula dari segi latar belakang pengarang dia tu. Sungguh-sungguh tu pengarang dia tu memang tidak terikat dengan mazhab mana-mana lah. Ada juga satu cara. Apabila kita baca kitab-kitab dia ni, dia ada satu cara dia lah. Orang yang tahu, dia akan berasa cara susunan dia. Dia ambil hadis-hadis tu, nampak tidak terikat dengan, tidak lebih menyokong mana-mana mazhab, tidaklah. Ada juga. Tetapi ada juga yang mana latar belakang pengarang dia ni, dia bermazhab, mengikut mazhab-mazhab tertentu. Maka kita hadis-hadis dia tu lebih banyak kepada yang menyokong mazhab lah. Itu kena ingat. Misalnya Umdatul Ahkam lebih berat, lebih condong kepada hadis-hadis yang sesuai dengan mazhab Ahmad. Tapi Bulughul Maram lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i. Hadis-hadis dia tu. Bahkan banyak hadis-hadis yang sesuai dengan mazhab lain tidak disebut, padahal hadis tu ada. Ini yang kemudian lah. Tetapi hak asal, kalau hak asal kitab-kitab sunan yang besar, dia memang tak ada kata berat kau ni tak ada. Memang umum betul. Mana semua mazhab boleh ambil. Mazhab yang masyhur dan mazhab yang tidak masyhur pun ada dalil dia dalam kitab. Inilah kitab sunan yang asal. Misalnya Sunan Tirmizi, Sunan Nasai. Ini umum. Dia tidak terikat, tidak mana condong kepada mana-mana mazhab.